Nampak tak? Boleh dengar tak? Hai, tip 1 minit hari ni. Okey, hari ni kita nak kongsi sikit kes kenari. Kenapa kenari ni datang cari kami? Okey, kenari ni sebenarnya sebelum ni dia pernah pergi check, pernah pergi baiki lah, dan dia pernah minta orang untuk check kereta dia. Sebab bila dia bawa kereta tu dia rasa gayat. Kereta dia tu tak stabil. Kereta dia tu macam bila bawa tu rasa macam macam nak terbalik macam tu je. So dia rasa takut. Satu lagi, bila dia berhenti dekat traffic light tu, kereta dia tu bergegar macam nak runtuh tau. Jadi disebabkan dua masalah ni, dia datang cari kami untuk kita cari punca dan settlekan. Okey, saya nak cerita satu-satu. Jom sini dulu. Okey, untuk case handling dia tu yang bawa macam nak runtuh tu, ini sebab dia punya ni absorber dia ni. Saya tak payah tunjuk lah, saya tunjuk macam ni senang. Nampak tak apa jadi kat absorber dia? Maksudnya absorber dia sebenarnya sebelah dah mati, sebelah dah lembik lah. Okey, ini untuk case handling dia lah. Okey, kemudian untuk case bergegar. Ni untuk case bergegar. Untuk case bergegar sebenarnya sebab mounting engine dia ni. Nampak? Mounting engine dia ni, saya pakai tangan je. Okey, so apa jadi? Saya bagi tahu owner, kita tukar absorber dan kita tukar mounting engine. Tapi mounting engine ni saya tukar yang ori. Owner okey. So bila saya tukar yang ori, alhamdulillah semua masalah itu settle. Tapi jom sini. Tapi sebab kereta ni dah lama, kereta ni dah uzur, alang-alang kan, alang-alang saya tolong dia check. Kita tolong check sebab sikit je lagi. Sebab kereta dia masih ada sedikit bunyi. Tapi bunyi tu bunyi yang halus lah. Contoh ni. Ni arm belakang dia ni. Nampak tak? Boleh dengar tak? Jadi kereta dia ada sikit lagi yang nak kena fitting. Satu, dia punya bush kat sini. Bush ni memang saya akan tukar yang original lah. Bush ni kita boleh pump tau. Dia ada jual bush. Kita boleh pump keluar, boleh pump masuk. Kemudian trailing arm dia ni ada 3 biji bush. 1, 2, 3. Ada 4 kat sini. So ada 4 biji bush ni. Bush ni pun kita akan pump balik je. Maksudnya kita tak akan beli arm seketul lah, kita akan pump balik. Jadi kereta dia tinggal tu je. Dia tukar bush ni, insyaAllah kereta dia memang bawa senyap, memang bawa sedap. Sebab tadi saya test kereta dia memang sedap lah. Berbanding sebelum dia datang. Sebelum dia datang bila kita tekan rasa gayat je. Tapi lepas saya dah tukar absorber dengan mounting dia, kereta dia gegar tak ada. Handling pun makin mantap. Cuma ada sedikit bunyi tadi. Bush tu tadi. Itu owner kata minggu depan dia akan datang untuk settlekan balik. Yelah, takkan nak settle semua kan. Ini nak kena cari juga, betul tak? So kalau siapa ada masalah nak kita check, nak macam ni lah, saya betul-betul tukar part yang rosak je. Ni tengok minggu ni. Bukan nak tunjuk, nampak? Part yang rosak saya tukar. Bukan part yang agak-agak tau. Kalau siapa nak saya buat macam ni, nak betul-betul kita check, nak settle masalah, boleh bawa datang ke PT Motorsport Sunway Ipoh. Sebab hari ni settle.